kenapa Gila kan laki orang tu, bukan penyondol ke? Jangan kacau lagi suami aku. Aku sanggup mati pertahankan hak aku. Berikut admin kongsikan alur cerita drama. Dia Imamku episod akan datang versi novel karya Siti Rosmizah. Humairah akhirnya membuat keputusan untuk tidak mengalah dalam perebutan cinta Amiruddin. Dia tidak mahu menjadi wanita lemah yang menangis atau merintih. Tekadnya bulat, dia akan memikat kembali hati suaminya yang kini diganggu oleh Afifah. Baginya Amiruddin adalah hak mutlaknya dan dia tidak rela dikongsi atau dirampas oleh mana-mana perempuan, apatah lagi oleh wanita yang dianggapnya murah dan tidak tahu malu. Dengan semangat yang berkobar, Humairah memasuki bilik rawatan tempat Afifah bekerja sebagai doktor itu. Walaupun Afifah kelihatan terkejut, dia segera mengawal wajah dan sikapnya. Namun, Humairah tidak memberi ruang untuk penjelasan. Dengan nada sinis dan serangan bertubi-tubi, dia menghina dan menuduh Afifah sebagai perempuan perampas dan tidak bermaruah. Dia mengungkit cara Afifah menggoda Amiruddin, malah mengejek gaya manja wanita itu ketika menelpon suaminya. Afifah cuba meredakan keadaan, mengatakan dia sedang bekerja dan meminta isu peribadi itu dibincang di luar. Namun Humairah semakin naik angin dan menuduh Afifah sebagai penyebab retaknya hubungan rumah tangganya. Dia menjerit, memaki, dan meluahkan semua amarah yang terbuku di hatinya. Afifah cuba mempertahankan diri, mengatakan bahawa Humairah sendiri yang melukakan hati Amiruddin dan membuka peluang untuknya hadir dalam hidup lelaki itu. Tapi Humairah menolak semua alasan itu mentah-mentah. Baginya Afifah hanyalah alat untuk menyakiti dirinya, bukan benar-benar dicintai oleh Amiruddin. Sebelum berlalu pergi, Humairah memberi amaran keras kepada Afifah supaya tidak mengganggu rumah tangganya lagi. Dia sanggup mati demi mempertahankan haknya sebagai istri. Dengan hati yang panas, dia meninggalkan klinik itu, namun belum sempat beredar jauh. Dia disergah pula oleh Hasnah. Pertengkaran tercetus di antara mereka. Hasnah menuduh Humairah tidak pernah berubah dan mementingkan diri sendiri. Dia juga mendakwa Humairah hanya pandai menyalahkan orang lain, sedangkan dirinya sendiri penuh kekurangan. Humairah pula menempelak Hasnah sebagai wanita hipokrit yang pernah bersubahat menjatuhkannya demi lelaki bernama Razak. Malah, Humairah memperli Hasnah yang kini bertunang dengan abang saudara Afifah dan menganggap Hasnah hanya mempertahankan Afifah kerana hubungan pribadi mereka. Pertengkaran semakin memuncak apabila Hasnah menyindir bahawa Amiruddin kini jatuh cinta dengan Afifah dan perkahwinan Humairah boleh berakhir bila-bila masa. Namun Humairah kekal tenang dan menyatakan bahawa dia tahu siapa dirinya dan apa yang perlu dipertahankan. Baginya, Budin adalah suaminya yang sah dan tiada siapa mampu merampas kedudukannya. Dia yakin akan memperjuangkan haknya walau apapun yang terjadi. Hasnah yang semakin marah bersumpah akan mengajar Humairah dengan secukupnya, menandakan konflik ini masih jauh dari berakhir. Namun bagi Humairah, Afifah dan Hasnah bukan ancaman sebenar kerana dia yakin cinta dan haknya tidak akan mudah tergugat. Humairah tiba di hadapan syarikatnya dan menerima panggilan telefon daripada Amiruddin. Dia menjangkakan panggilan itu berpunca daripada aduan Hasnah tentang kejadian Humairah menyerang Afifah. Namun, nada suaminya tenang, menyatakan hanya tidak suka Humairah mengganggu orang lain. Humairah mempertahankan tindakannya, mengatakan dia hanya mempertahankan haknya. Amiruddin tidak memarahi, malah memberi isyarat bahawa dia masih menyayanginya. Perbualan itu berakhir dengan suasana mesra dan penuh harapan, membuatkan Humairah teruja untuk menyambut suaminya malam nanti dengan hidangan istimewa. Selepas itu, Humairah didatangi oleh Puan Sri Zabedah yang cuba memujuknya untuk melupakan Amiruddin dan kembali kepada Rafiq. Namun, Humairah menolak dengan tegas. Dia menyatakan bahawa dia tidak perlukan lelaki yang hanya tahu mengikut cakap ibunya. Sebaliknya, dia mahukan lelaki yang sanggup mempertahankannya, walau dengan nyawa sekalipun. Dia juga menyelar tindakan Puan Sri yang terlalu mengawal hidup Rafiq dan akhirnya berlalu pergi tanpa mempedulikan rayuan wanita itu. Puan Sri Zabedah yang marah dan tercabar kemudian terlihat Dahlia dan segera mendapatkan gadis itu.
Dia memanggil Dahlia masuk ke dalam keretanya dan menawarkan pekerjaan dengan ganjaran lumayan. Tetapi bukan kerja biasa, dia mahu Dahlia memisahkan Humairah dan Amiruddin. Dahlia pada mulanya keberatan kerana sedang bekerja dengan ibu saudaranya, namun tergoda dengan tawaran tersebut. Dalam perbualan itu, Puan Sri menempelak Dahlia sebagai mata duitan yang tidak ikhlas, tetapi tetap memanfaatkan kesanggupan Dahlia demi mencapai agendanya. Akhirnya, Dahlia mula tunduk kepada tawaran tersebut. Puan Sri Zabedah menyimpan dendam mendalam terhadap Humairah dan tekad untuk menghancurkan hubungan Humairah dengan Amiruddin demi menjaga maruah keluarga dan status sosialnya, walaupun terpaksa mengorbankan kebahagiaan anaknya sendiri.